aku berada di Phuket, Thailand untuk menghadiri Bike Week, Phuket Bike Week 2025. So aku nak bawa korang round-round dekat Phuket Bike Week. Aku tinggal kat Patong. Patong ni lebih kurang 17 km daripada tempat event Phuket Bike Week tu. Okay guys, kalau korang tengok dekat kiri kanan, orang dah start tembak-tembak air dah ni. Aduh, dah kena. Dekat depan tu ada Bangla Road. So kalau nak paling happening Songkran ni dekat Bangla Road dah, dan keliling ni jam pula guys. Kalau boleh aku tak nak kena air sekarang. Lepas Bike Week boleh lah. Nanti kan lepak kat Bike Week tu kotor kat baju. Diorang ni main tepung sekali. Masalah. Dia main tepung putih ni. Jam guys. Ni kalau jam ni yang kena air sebat ni, lecun ni. Ni Phuket Beachfront ni, kalau tak jam boleh masuk dalam buku sejarah. Kita motor pun penat. Nak mencelah. Nak mencelah kena sopan-sopan sikit. Ini bukan tempat kita Aku bagi korang tengok footage ni. Kalau tak korang forward lah sikit. Nak bagi footage Phuket Beachfront ni. Janganlah aku kena air tu siap balik. Aduh, hai. Janganlah. Sikit-sikit je. Oh, masih lepas guys. Masih lepas. Aku masih kering Masih kering. Kita kasih clear jalan. Kasih clear. Boleh lepas lah. Kena pantas. Lambat je memang kena sembah. Ni sekarang dah kena ride macam kat tempat sendiri dah, bhai. Ini kasih clear tempat ni. Oh, ini siap pakai baju hujan. Aduh, apa aku nak cuci. Aku ingatkan Songkran start malam ni, bro. Aku tanya orang hotel. Ramai orang kawan cakap malam ni baru start, esok baru peak. Tapi hari ni ada yang nakal ni, dah start tempat air. Yang aku pergi lalu sini, aku nak pergi ambil footage Phuket tadi tu. Aku ada ambil tangkap gambar pakai phone. Dia kata gambar Bangla Road. Okay, lebih konten dah. Kalau tak, memang tak masuk, bro. Tak masuk jalan ni. Kita kat hujung. Let's go. Ni masa yes. Itu dia mascot. Last aku ambil footage kat sini to you all. Lepas tu kita pergi ke arah Phuket Old Town. Okay, ni dia last mascot. Hari ni kita gambar. Okay, tahu dah on tak silau lah. Okay, on. Nampak. Okay, kita heading to Phuket Old Town. Kat belakang ni guys. Okay, kalau aku tak explain lagi motor apa yang aku bawa ni, aku nak share korang. Ni motor Forza 350. Aku cari ADV 350 dekat airport hari tu dah habis. So ni je lah yang paling dekat sekali lah. Masa aku pun banyak bawa barang daripada airport tu nak ke sini dah sejam 15 ni perjalanan untuk pergi ke Phuket Old Town, di mana event Phuket Bike Week berlangsung. Last aku lalu jalan ni,
Aku pakai ADV 350 buat setahun lebih ya. Setahun lepas. Aku bawa 4 orang naik bukit ni pakai ADV 350. Memang sufficient lah, not saying powerful, tapi dia sufficient. Dia punya power tu. Naik 4 orang biasa lah kat Phuket kan. Dengan harapan tulus ikhlas tak jam lah. Kejap lagi korang nak pergi Bike Week. Ramai member-member Harley Davidson ada datang untuk Bike Week daripada Malaysia. Aku fly 2 hari lepas. Pasal permit cross border riding masih belum approve lagi guys. Home Minister belum approve. Kau mungkin tu depan Mancana. Come on lah. Forza 350. Nothing bro, nothing. Oh, dia boleh cantik. Nice. Ambil line. Sikit. Okay, lepas ni turun bukit Mencana guys. Turun. Tak yang awet bawa motor. Motor apa ni Right. Jom. Oh, kejap. Tak ada kejap kan. Ada Harley kat belakang. Siapa ni? Malaysia ke Thailand? Oh, Singapore. Ini dia tapak event Bike Week guys. Nampak banyak orang Malaysia. Ini dia director Hot PJ. Anda berada dalam YouTube channel. Okay guys, kelakar sikit guys. Bike Week, Phuket Bike Week ni baru aku tahu dia buka pukul 5. So ramai budak-budak, jumpa budak-budak Harley tadi. Diorang bagi tahu, diorang pun tertipu juga. Apa salah tak buka daripada pagi? Tapi nampak macam hamba sikit lah. Tak tahu lah kerja lagi. Jom. Ramai orang Malaysia. Ini semua Malaysia. Okay, Bike Week buka pukul 5. Jadi aku jumpa geng-geng konvoi HOG, PJ, Harley Owners Group, PJ. Jadi follow diorang ajak pergi makan 3 km dari sini. Nanti petang aku sambung lah kalau cuaca mengizinkan. Okay guys, baru lepas makan dengan Hot PJ nak balik ke Old Town. See you guys. Sekarang nak patah balik ke villa dekat Patong Beach. Nanti petang datang balik. Just nak tunjuk korang ni Old Town Phuket. Dia macam ala-ala Melaka sikit. Panas sangat. Kawan. Lama gila traffic light. Let's
go. Oh, Forza. Yang kasi malu Honda lah. Iya. Weh, blok pula. Hey, how are you, man? How are you, bro? Bang, apa khabar? Eh, bang. Okay. Dari Pekan, Old Town. Aku nak share dengan korang POV lah. Aku takkan banyak cakap dekat dalam Bike Week tu, supaya korang just boleh enjoy the walk around in the Bike Week. Aku first time pergi Phuket Bike Week ni. Maybe I don't know what to expect. Kat sini is our villa Penanggal MC. Aku je yang fly. Ini press aku bawa rock glide ST. Ini Akma rock glide ST juga. Street glide special, Sportster S, rock glide special, dan low rider ST Mr. Mukris. Yes. This is our clubhouse for this year. Penanggal MC. Okay guys, semua depan aku ni ada 6 orang. Semua penanggal MC kecuali ni Akma. This is our official annual ride to Phuket. Aku tak boleh ride lagi to cross the border. Bini aku belum kasih green light lagi. Hopefully next cross border ride dapat join dulu. So you guys just enjoy theทีมขายบัตรขายตั๋วถ้าทะลุเป้านะเอาไป 20%แต่เขายังไม่ตกลงนะพูดให้ฟังก่อน
เราครับได้ครับเชิญครับ1%นะครับพี่ลูกซิ่วนะครับวันนี้มาถึงแล้วจะรอตั้งขบวนก่อนไหมครับนี่ไงเอาข้างหน้านี่นะเอาข้างหน้านี่Okay guys, kita sudah sampai kat Bike Week Phuket 2025. So aku akan share dengan korang suasana dalam Bike Week, Phuket Bike Week ni. So aku dalam tu bising, aku takkan bercakap, so korang just enjoy the POV lah. Okay guys, aku bersama dengan Muaz, our latest member. What's up, gang? Oh. Baru beli road glide. Few weeks back kita train dia and dia dah buat 950 km dalam masa 20 jam. Because they have a last hour in this hour. This is about something so heavy. And we come to enjoy in the body. If you like to back to your hotel, you can take your taxi and take it where you can. It's good. Because we are not here, we are missing the way. Bawah. Jom. Okey lah, sikit-sikit. Sakit lagi, sakit lagi. Boleh jumpa Wahyu kan? Bawa motor dah? Boleh? Tapi aku tak bawa dari sini. Aku fly. Hai bro. Udah. Hai.ฉันเป็นหวานจากคุณสันติไฟเขียวครับผม
การงานสร้างมากเลย เดี๋ยวพี่ดิงกลับไปขายนาที่บ้านสัก7 ไร่นะฮะจ๊ะดีขึ้นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนะครับพี่เดี๋ยวเราทักทายกันไปเรื่อยๆAlright, yeah. In a few minutes, we're going to have a grand opening ceremonies for the anniversary 29 here too. But right now, นะคะนอกจากนี้แน่นอนนะคะแม่งานหลักของเราเลยวันนี้จากทาง Aero Event นั่นเองค่ะรวมไปถึงตลาดนาคาด้วยนะคะที่เกื้อกูลสนับสนุนในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็นาริสยานะครับรายนามนะครับในส่วนของภาครัฐนะครับท่านผู้ว่านะครับยังหนุ่มอยู่นะครับสุภาพครับโอเคครับแต่ว่านะครับเราต่อไปนะครับในฐานะนะครับพี่แดนนี่นะครับนายกสมาคมภูเก็ตไบวิกนะครับได้กล่าวรายงานแล้วก็วัตถุประสงค์กับท่านประธานเลยครับกับเป็นเชิญพี่แดนนี่ครับนานาชาติขับขี่รณรงค์สวมหมวกกันน็อกลดอุบัติเหตุและมีการมอบหมวกกันน็อกให้กับสถานีตำรวจพิชิตการแสดงคอนเสิร์ตและการประมูลสิ่งของเพื่อจะหารายได้ของรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังมีการร่วมทุนสนับสนุนโรงพยาบาลวชิระโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์รังสีรักษาซึ่งขณะนี้เรามีเงินสมทบทุนมาแล้ว386 ล้านบาทถึงวันนี้นะครับ386 ล้านบาทแต่ว่าต้องการถึง400 ล้านได้ขายดู14 ล้านบาทคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้Dengan siapa? Jangan